Inni abduk wabnu abdik wabnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jila'a khuzni wa dhahaba hammi wa ghammi wa an taqdiya hajati. Wa hajatina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Pertama, macam biasa, kita semua mengucapkan terima kasih kepada pihak Masjid Al-Khairiyah kerana menyediakan ruang keselesaan untuk kita agar kita dapat dekat dengan rumah Allah ini, agar rumah Allah ini menjadi salah satu daripada apa yang kita benar-benar cintai dan kasihi. Apa yang kita benar-benar cintai dan kasihi. Dan seterusnya saya mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaba kepada semua yang datang, yang hadir, yang bersama, yang bersusah payah untuk datang dan bersama dalam majlis ilmu kita pada hari Rabu ini. Semoga Allah beri ganjaran yang tak kurang sedikit pun. Allah berikan penjagaan, Allah memberikan kerahmatan, Allah berikan perhatian, Allah berikan keampunan, keberkatan kepada kita semua insya-Allah. Begitu juga rakan-rakan sahabat yang mungkin tak jumpa sekarang tapi yang bersama melalui platform FB masjid kita kan. Baik, semua yang saya kasih sekalian, kita semua sedang pada ayat daripada surah Sajdah, ayat yang ke-22, 23, insya-Allah 24. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha
inna minal mujrimina muntaqimun. Kemudian walaqad ataina Musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'ih waj'alnahu hudan li bani Israil. Dan kemudian waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Baik, alhamdulillah. Itulah ayat yang kita akan bincangkan, dan kita dah bincangkan pun sebenarnya ayat 22 tentang, kita cerita tentang di sana adanya isim tafdhil, ya. Allah tak kata siapa yang zalim, tapi Allah kata siapa yang lebih zalim. Maknanya ada manusia ni yang zalim. Yang zalim ialah orang yang tak melakukan kebaikan. Tetapi orang yang lebih zalim adalah orang yang setelah diberikan peringatan tetapi masih tidak melakukan kebaikan. Maka disebutkan waman adlamu. Kemudian kita sebut thumma a'rada anha, ya, yang dia punya, yang menjadi muhasabah kita mendalam adalah a'rada anha, mereka yang berpaling daripada ayat-ayat Allah setelah Allah berikan kepada kita peringatan, ya. Kita berpaling daripada ayat-ayat Allah setelah Allah berikan peringatan. Dan kita tahu bahawa apakah yang menyebabkan manusia itu tidak berpaling dan apakah yang menyebabkan manusia itu mengambil manfaat, maka pada ayat yang berikutnya akan diterangkan. Ya, apakah faktor yang menyebabkan manusia itu tidak berpaling? Apakah faktor yang menyebabkan manusia itu mengambil setiap manfaat? Maka kita akan bincang pada ayat yang sikit lagi kita nak bincanglah. Dan di sinilah semua yang dikasih sekalian, kita kena banyak berdoa sebab kita semua adalah kaum ataupun ummah yang mendapat peringatan. Ya, kita ni banyak mendapat peringatan. Ayat-ayat Allah yang begitu banyak, ya. Kita datang kelas, kita dapat kawan yang baik, kita dapat suami yang baik, isteri yang baik, yang sentiasa mengingat, sahabat yang baik. Dan kita tak nak apabila Allah beri, kita dapat peringatan tetapi masih lagi a'rada. Kenapa? Sebab kita tahu bahawa ada perkara yang menyebabkan kita tidak a'rada. Mungkin kalau saya dah mula nak mungkin ajak berbincang, apakah perkara itu? Mesti saya disalahkan, kan? Ustaz tanya apa? Itu soalan di atas soalan. Bukan jawab soalan, dia tanya pula soalan kita. Ustaz tanya apa sebenarnya? Apakah? Kan tu soalan, apakah? Apakah benda yang menyebabkan seorang itu berada di atas peringatan? Ataupun dia tidak berpaling apabila diberikan peringatan? Maka apakah dia? Baik, alhamdulillah. Ya, senang berbincang dengan Masjid Hairiah. Tanya, jawab, betul tepat betul, masya-Allah. Tak ada seorang pun yang macam ragu-ragu lah, kan. Jadikan perbincangan kita makan masa, alhamdulillah. Baik, jawapannya adalah hidayah. Tapi jawab, lepas tu buat terkejut. Macam mana tu? Macam tak berkena cerita tu, kan? Jadi, baik. Hidayah. Jadi, apabila kita dah sampai pada tahap ni, maknanya, marilah kita baca banyak doa-doa yang minta jangan berpaling dari hidayah. Bila sampai kat sini, maknanya kesedaran ataupun tarbiyah daripada ayat ni untuk kita adalah kena minta pada Allah, ya Allah, janganlah palingkan hati setelah engkau beri kami hidayah. Ya. Jadi antara doa yang patut sangat kita jadi amalan harian, bahkan banyak setiap masa, sebab
Anas ibn Malik berkata dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi, ya, maknanya kalau Nabi banyak, dia berjalan dengan Nabi, dia dengar banyak Nabi baca doa tu. Ya, kalau kita mungkin, kalau kawan kita, katalah saya kawan dengan Fat, mungkin Fat, dia sebut, kalau orang tanya dia, Zuramli, dia banyak baca doa apa? Saya yakin Fadli akan jawab, Allahumma barik lana fi marza. Saya rasa lah. tak lagi makan kan. Jadi, maknanya, sampai orang cam. Dia ni kalau dalam banyak, sebab doa lain tak dengar. Kan doa lain tak dengar kan? Tapi doa makan tu kan kuat sikit. Allahumma barik lana. Jadi kalau tanya pada orang yang rapat dengan kita, maka apakah doa yang selalu dibaca? Seingat saya, dia banyak baca doa mohon keberkatan. Mohon keberkatan. Apakah bentuk doanya? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Baik. Jadi Nabi pun, Anas membuat benda yang sama. Ya, apa yang Nabi selalu baca? Yang dia nampak Nabi qomat kamit ataupun dia dengar dia keluar daripada mulut Nabi. Apa yang banyak Nabi baca? Dan Anas untuk confirm pula, ditanya kepada isteri Nabi, Ummu Salamah. Kalau dalam rumah, apa yang Nabi banyak baca pula? Baik. Sebab tu kalimat a'rada anha ini penting. Ya, sebab kata Anas bin Malik, Nabi banyak membaca doa Allahumma takkan barik lana juga. Ya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Jadi Nabi, cuba bayang Nabi yang Allah berikan pada lidahnya untuk menyampaikan hidayah, tetapi masih berdoa kepada Allah dengan doa yang berterusan dan selalu dengan penuh rasa dan kesedaran untuk membaca, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi. Ya Allah, tsabbit, kukuhkanlah ya Allah hati ini ya Allah, ala dinik, di atas agamamu. Dan sebab itulah dulu di whiteboard ini saya tandakan bahawa ayat perjalanan kita ni, maka hujung daripada maksud kita tidak berpaling adalah husnul khatimah. Ya, husnul khatimah. Ya Allah, janganlah palingkan hati kami. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kukuhkan hati kami. Sampai bila tu kita minta tu, sampailah ketika kita pulang pada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Baik. Itu satu doa yang kita selalu elok baca lah. Memang kita elok baca. Ada je masa kita drive, ada je masa kita baca doa, ya Allah yang membolak-balikkan hati. Ya. Jangan ambil mudah. Ya. Jangan ambil mudah. Di antara makna ujub, ujub, dia diam je, Masya Allah. Tulis, sorry. Di antara makna ujub, ya, ujub ni adalah rasa hati itu baik. Rasa hati baik. Kita ni rasa kita ni baik. Rasa kita tu baik. Dan ujub ni sangat berbahaya. Ya, ujub ni sangat berbahaya. Di antara yang terbit daripada ujub adalah kita tidak benar-benar minta kita itu dihabiskan dalam keadaan husnul khatimah sebab kita rasa kita baik sekarang. Sebab kita rasa kita dah baik. Takkanlah kita nak minta. Memanglah kita minta, of course. Tetapi rasa, kita cerita ni tentang rasa. Sebab hati ni kerja dia rasa. Bukan tahu. Tahu semua tahu. Tetapi hati ni rasa bahawa bila kata mintalah sungguh-sungguh mati dalam husnul khatimah, ujub memberitahu. Ujub dia akan melahirkan rasa apa dia? Tak apa sebab kita ni dah baik. Maksudnya kita tengah buat baik. Jadi ketika rasa itu jadi ringan, maka sebenarnya itu adalah terbit daripada ujub. Jadi ujub ni bukan aku hebat dah. Dia ada dia punya macam kita kata mungkin sebelum ni kot, termasuk juga dalam
Kenapa kita rasa bila berdosa tak rasa berdosa? Sebab ujub. Cabangnya adalah sebab dia tahu kita ni sedekah. Jadi buat dosa ni, dosa tu ringan je. Sebab semua rasa tu sebenarnya terbit daripada sifat ujub. Sifat ujub. So ujub ni bukan syok seorang-seorang, tetapi dia memberi impact. Dia ada implikasi-implikasi. Ya, ini contoh implikasi yang sedang kita ceritakan. Bila kita rasa, bila Nabi SAW berdoa, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, kita pun baca, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tapi beza kita dengan Nabi sebab kita ada ujub. Sebab kita rasa bahawa, apa nak susah sangat, kan kita dah okey, kita dah mengaji, kita dah belajar. Baik. Sedangkan Nabi SAW, oleh kerana tidak ada ujub dalam hati Nabi SAW, maka Nabi minta betul-betul, takut terbolak-balik hati itu. Sebab hati manusia dia memang macam tu. Dia mudah berbolak-balik, ya. Baik, antara doa lain yang elok kita baca adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, ya. Apa lagi? Innaka antal wahhab, ya. Baik, ya, itu wahai Allah, janganlah ya Allah la tuzigh qulubana, janganlah engkau palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri kami hidayah. Ba'da idh hadaitana, itu dalam Quran langsung, ya, itu adalah kalimat Quran yang Allah ajarkan kepada kita. Kemudian antara doa lagi adalah Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Itu semua-semua adalah doa-doa yang kita minta jangan a'rada anha. Jangan a'rada anha. Jangan berpaling daripadanya. Jangan berpaling daripada hidayah. Tapi tak nak berpaling daripada hidayah, tarfata'ain. Tarfata'ain, walaupun satu kelipan mata. Satu kelipan mata pun tak boleh. Sebab ada orang di kemalangan di jalan raya hanya kerana microslip, ya, microslip. Ya. So dia tidur tu satu saat je. Begitulah hidayah, tak boleh hilang walaupun satu saat. Maka kita akan kemalangan dalam kehidupan. Ya, baik. Dan banyak sekali dalam sejarah-sejarah dahulu yang mengajarkan tentang manusia yang Allah bagi hidayah, kemudian Allah dia berpaling daripada hidayah. Allah dah bagi hidayah, kemudian Allah berpaling daripada hidayah. Jadi kita nak latih jangan ada rasa ujub dalam hati tadi yang menyebabkan alah tak apa dah, kita dah okey dah, kita tak payah doa sangat, kita dah, ya. Bukan, kita tahu kita kena doa, tapi rasa, ya. Sebab rasa tak sama. Contoh, ya. Dulu masa kita mula-mula hijrah, ya, tiba-tiba dapat satu-satu kalimat yang menyebabkan kita berubah. Saat kita minta ampun pada Allah, kita menangis. Kita tahu rasa kita macam mana. Rasa hati kita, ya Allah, remuk, redam. Kita toleh belakang, tengok dosa, menangis. Tetapi lama-lama dah, mungkin dah sebab kita tahajud dah, kita dah sebab kita banyak sedekah dah, kita dah baik. Akhirnya lama-lama jadi apa? Kita ingat balik dosa, kita rasa macam okey. Kita takut itu rasa yang ditumpulkan oleh ujub. Sebab kita rasa kita dah okey. Kita rasa kita dah, ya. Sedangkan okey ke? Kita dapat, adakah memang dapat daripada malaikat Jibril ke? Kamu, dosa kamu yang dulu kamu tinggal solat, yang dulu kamu tak buka aurat, yang dulu ini telah diampun oleh Allah. Dapat ke? Tak dapat. Jadi oleh kerana tak dapat, maka apa kita terus mengharap, kita terus berdoa. Sebab itulah para ulama paling takut dah dapat hidayah, a'rada anha, dicabut balik hidayah, ya. Sebab tu saya dah banyak kali sebut dalam kelas kita satu syair yang disebut oleh ulama, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun. Ya, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun. Bagi setiap sesuatu apabila kamu berpisah dengannya, iwad, akan ada ganti. Ya, kita belajar tajwid ma'iwad, kan? Ma'iwad tu ganti. Setiap sesuatu kalau berpisah, kalau hilang, akan ada ganti. Tetapi walaisa lillah, tidak kalau Allah hilang daripada hati kita. Laisa lillah in faraqtahu min iwadhin.
Sekiranya kamu berpisah atau dicabut daripadanya, maka tidak ada sebarang ganti untuk hidayah Allah. Itu bahaya tu. Maka sebab tu kita kata, Masya Allah, bila kita minta doa, kita minta betul-betul. Dan sebab itulah para salihin, mereka minta betul-betul. Para salihin, muqarrabin, mereka tidak terlampau takut tentang terjerumus pada dosa. Ya? Tetapi mereka takut tercabut hidayah. Mereka tak terlalu takut. Maksud bukan tak takut. Tak terlalu takut bila dibandingkan dengan, ya Allah jangan cabut hidayah, jangan cabut hidayah, jangan cabut hidayah. Kita ni masih takut dosa, takut dosa, takut dosa. Sebab kita rasa hidayah tu memang dia akan confirm ada. Tetapi tidak. Ya. Sebab itulah kita belajar nama-nama besar macam siapa? Yang orang yang tercabut hidayah. Yang ada baru ni. Siapa ni? Saya tersebutlah nama tak apa ya. Dia masih ada kan? Boleh ke sebut nama orang? Benda tak elok ni? Nak sebut nama tu boleh ke? Boleh, bukan orang, iblis. Sebab dia ada lagi. Jadi iblis, Masya Allah, dulunya sangat taat, sangat patuh. Kan? Tetapi apa jadi dia sekarang? Sekarang tengah hidup gitu. Apa jadi dia sekarang? Dilaknat oleh Allah. Ya, macam tu je. Maknanya, sebab tu Allah kata, Allah beri hidayah pada siapa yang Allah beri. Dan Allah boleh beri sesat pada siapa yang Allah beri. Kita nak yang mana satu? Janganlah ya Allah, setelah diberi, jangan cabut pada kami ya Allah. Kita dengar kisah siapa lagi? Kita dengar kisah Barsisa, seorang ulama besar daripada Bani Israel. Yang akhirnya sampai ke tahap yang begitu tinggi dalam ilmu dan amal dan makrifat, tetapi akhirnya mati kafir pada Allah. Mati kafir. Ya, mati kafir. Kita dah cerita kisah dia. Antara lagi Bal'am bin Ba'ura. Barsisa, Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura. Ya. Juga ada beberapa nama. Ya. Ya. Baik. Jadi sebab tu semua yang dikasih sekalian, marilah kita sampai pada ayat ni, memang kita kena, Masya Allah, kena minta betul-betul agar Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan hidayah. Baik. Jom kita sambung pada ayat walaqad ataina, pada ayat 23. Walaqad ataina, dan wawul istinaf, laqad la lamu taukid, qad taukid. Ada setengah kata wawul qasam, ya, ada kata waw itu waw adalah bentuk sumpah. Maka kalau dikata waw sumpah, maknanya demi, dia akan jadi demi, ya. Tetapi di sini disebutkan dan, maknanya dan itu adalah wawul istinaf. Maknanya kita nak sambung cerita ni lagi. Walaqad ataina Musal kitaba. Semua yang dikasih sekalian, sebelum kita masuk kat dalam, ya, ayat ini, bila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut walaqad, lam itu adalah lam dalam bahasa Arab disebut lit taukid. Lam itu adalah untuk satu penegasan. Ya, bahasa Arab dia macam tu. Dia kena ada, dia ada alat-alat penegasan yang digunakan dalam bahasa supaya nampak benda tu berat. Macam kita cakap apa? Macam kita, kalau benda tu macam nak menegaskan atau nak menunjukkan berat satu benda tu, kita dalam bahasa Melayu pakai apa? Sungguh ya? Sungguh ya? Oh, Masya Allah, baku sungguh orang Khairiah ya. Sesungguhnya selepas ini kita ada jamuan. Masya Allah. Memang baku sungguh ya. Memang begitu di sini ya, pengamalannya. Suamiku nak makan apa hari ni? Sesungguhnya tengah hari ni. Saya tak tahulah sesungguh ni dia ada dalam tulisan tapi jarang jadi. Wallahualam. Jarang tak? Ke ada? Memang ada. Iya, maksudnya dalam penggunaan seharian kita pakai ke sesungguhnya? Tak kan? Jadi dalam penggunaan harian kita biasanya menggunakan intonasi, mungkin intonasi je. Betul loh. Kan? Dalam bahasa Arab sesungguhnya betul. Jadi masuk sesungguhnya inna ataupun laqad ataupun qad. Ya? Nak bagi beza. Sebab kalau tidak dia akan jadi sama aja. Ayat tu jadi macam sama aja, tanpa penegasan ayat tersebut menjadi biasa. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan walaqad ataina, di situ penegasan. Okey. Sebelum itu ayat ini kategori ayat. Kita tengok kategori ayat. Supaya kita sebelum berbincang panjang,
Kategori ayatnya adalah disebut sebagai al-ayah at-tasliyah. Ayat tasliyah. Ini kategori. Baik. Apa itu ayat tasliyah? Ayat tasliyah ialah ayat pujuk. Jadi kita kena faham dulu, ni kategori ayat Allah sedang pujuk. Ya, siapa yang Allah pujuk? Tentulah Nabi Muhammad lah. Sebab ayat tu turun pada Nabi. Jadi, bila kita memahami bahawa ayat itu ayat pujuk, maka kita akan faham, apa maksud nanti bila kita terjemahkan satu demi satu. Ya, bila kita terjemahkan satu demi satu. Macam kita juga kan? Macam kita, dengan anak kita, ada ayat marah, ada ayat janji, ada ayat pujuk. Lepas marah, rasa bersalah, pujuk. Mula anak tu bersalah, lepas tu kita marah, kita rasa bersalah, lepas tu kita pun tasliyah, kan? Jadi tak apa bang, esok nanti word tu sebenarnya ayat tu kategorinya ayat pujuk sebenarnya. So bila kita faham ayat pujuk, maka kita akan faham maksud ayat selepas itu. Bila kita ni ayat pujuk. Baik. Yalah, tapi memang kadang-kadang orang ni payah nak memujuk kan. Kecewa kan? Sakit hati seorang macam tu, tak pernah dipujuk kan. Muslimah lah selalu kata kan, dia ni ya Allah tak reti betul lah memujuk kan. Ya, tapi bukan di sinilah. Di sini alhamdulillah mendapat suami-suami yang memang pandai tasliyah. Ya, sentiasa menggunakan ayat-ayat tasliyah, masya-Allah. Tuan Johari lah orang yang paling utama saya tengok cara-cara. Baik, bila kita faham, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan jadi dalam bentuk pujuk. Bila pujuk, tentulah ada sesuatu terlebih dahulu. Apa sesuatu terlebih dahulu? Bila Allah memujuk Nabi, dan kemudian kita pun juga sedang dipujuk sekarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ni ikut Nabi dan baca Nabi dan buat kerja Nabi. Maksudnya Nabi menyampaikan, kita pun menyampaikan, maka pujuk tu sampai juga kepada kita. So pujuk Allah pada Nabi, kenapa ya? Kenapa? Ya. Tentulah mungkin dalam keadaan Nabi sedih. Kita just common sense, mana kita cuba faham, pujuk Nabi sedih. So sedih kenapa? Sebab sebab tentangan musyrikin. Apa bentuk tentangan itu? Supaya kita spesifik, supaya nanti kita tahu pujuk tu atas sebab apa, kan? Tentangan, sekarang tambah lagi satu taukid, tekanan. Apa dia sebenarnya? Tuan Haji kuat sikit, Tuan Haji Johari. Bukan ni ayat memujuk, jawab je. Tuan Haji kalau memujuk memang lembut cara ni. Jawab ayat biasa. Okey, tolak tu bagi satu perkataan supaya nanti senang sama dengan ni. Tolak tu bagi satu perkataan. Berpaling. Tu tadi. Habis dah yang tu. Yang tu dah habis dah. Itu dah settle dah. Yang ni sekarang. Sikit lagi. Baik. Apa yang Allah pujuk Nabi? Kerana bertentangan, tekanan, penolakan, ingkar, semua tu betul, tetapi atas isu apa? Sebab itu yang Allah nak kena, isu itulah Allah nak kena pujuk kan? Contoh. Sajalah. Suami kita, contoh, suami. Boleh ke? Kita harap dia beli bunga. Contoh. Memang tak kena sangat, tak kena. Jadi saya buat ni macam tak ada kena-mengena lah. Ya. Kita harap sangat diberi bunga pada birthday ke, anniversary ke. Contohnya lah, contoh. Okey. Dia pun memujuk kita, maka dia belikan kita cubadak. Contoh.
Dia nak memujuk, tetapi dia bagi kita cucur badak, ya. Jadi menunjukkan bahawa yang suami tu tak tahu sebenarnya nak pujuk tang mana. Jadi sebab tu kena tahu dulu, bila pujuk, kita nak Allah memujuk, apa dia benda yang sebenarnya yang menyebabkan Nabi sedih tadi. Hak kecewa semalam tu janganlah bawa dalam kelas hari ni. Baik, semua yang dikasih sekalian, sedih Nabi adalah kerana apa? Sebab orang-orang Quraisy menafikan bahawa Nabi itu merupakan Rasul yang membawa ayat Allah. Itu benda dia. Maknanya sebab orang kafir tak kata Nabi ni jahat macam ni, Nabi ni penipu macam ni, Nabi ni tak boleh percaya. Tak, bukan itu. Tetapi orang kafir, orang kafir Quraisy sama sekali mengatakan bahawa Nabi itu bukan Rasul. Dan Nabi itu yang Nabi cakap bukan adalah merupakan perkataan daripada wahyu, tetapi adalah merupakan apa yang Nabi reka sendiri. Sakit kan? Kita katalah bos kita suruh jumpa seorang staff ni kan, kerana dia ada masalah. Kita yang disuruh oleh bos. Contoh, ni semua bos-bos, senang cerita kan? Lepas tu kita pun cakap kat dia, kita ni wakil bos kita. Lepas tu dia kata apa dia? Alah, kau je yang sebenarnya jealous kat saya. Nampak tu? Ayo, bos okey. Contohnya. Tapi you yang jealous kat I sebab performance I. Kecil hati tak? Sedih tak? Sebab sebenarnya memang bos kita suruh sampaikan kat dia pun. Betul. Ya. Jadi itulah dia daerah at-tasliyah yang kita bincang sekarang. So bila kita faham macam tu, mari kita bincang. Mari kita cuba tengok apa yang ada di dalam seluruh kategori at-tasliyah ataupun pujukan tersebut. Jadi kita dah tahu dah, pujuknya kenapa, bagaimana. Dan sebab itulah relatekan kepada ayat yang sebelumnya, maknanya yang dimaksudkan dengan orang yang berpaling tersebut di sini secara khususnya adalah orang-orang Quraisy. Yang Nabi datang kepada mereka, mereka nampak Nabi, Nabi bercakap kepada mereka, Nabi berikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka berpaling. Jadi maka nak disebutkan bahawa mereka inilah orang yang paling zalim. Ini orang paling zalim. Ya, maka sebab itulah semua yang dikasih sekalian, maka kalau kita tengok sedikitlah ni just sekadar je untuk kita nampak lebih sedikit lagi, maka kita tahu bahawa kalaulah Arab Quraisy ya, maka Quraisy ada sejak daripada zaman dululah, maknanya zaman datuk-datuk Nabi yang sebelumnya, kemudian sampailah wahyu ya, sampailah zaman wahyu. Baik. Ada orang yang dia hidup langsung tak mendengar wahyu, ya. Kemudian ada orang yang Nabi datang, maka selepas titik ini adalah orang yang dah mendengar wahyu. So dia berpaling. So orang Quraisy yang berpaling setelah datangnya wahyu, maka disebut sebagai al-zalam. Baik. Orang Quraisy yang tidak datang wahyu kepadanya, maka disebut sebagai ahlu fatrah. Ahlu fatrah. Ahlu fatrah. Jadi ini Quraisy juga. Jadi Quraisy yang belum ada datang Nabi, Allah berikan wahyu, maknanya walaupun dia duduk dengan Nabi, tapi masa tu Nabi umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 35 tahun, 36 tahun, 37 tahun, 38 tahun, 39 tahun, 40 tahun. Maka itu semua, kalau sekiranya mereka itu jumpa Nabi pada masa itu, lepas tak jumpa lagi dah, maka kemudian mereka itu disebut ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Ahli bagi fatrah, satu fasa, satu phase kehidupan. Fasa. Minta maaf, terima kasih. Ya, satu fasa. Baik. Jadi untuk mereka ini, untuk golongan yang ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh Nabi buat apa-apa pada mereka. Tak payah buat apa-apa. Bukan tanggungjawab Nabi adalah untuk mereka ini. Untuk mereka ini, Allah tak suruh Nabi buat apa-apa tindakan.
Yang Nabi kena buat tindakan adalah untuk orang yang setelah daripada 40 tahun 6 bulan. Sebab Nabi 40 tahun ketika datang bulan Rabiul Awal. 6 bulan kemudian Ramadan barulah turunnya wahyu. Itu pun ada yang menyatakan bahawa sebab wahyu pertama kenabian. Kemudian ketika Nabi umur 43 tahun, barulah ketika itu Nabi kerasulan. Ada juga ya. Jadi, setelah inilah yang kemudian Nabi kena berhadapan dengan. Dan ketika Nabi sampaikan kepada mereka dan mereka menolaknya, maka Allah kata mereka itu azlam. Sebab ini elok juga kita tahu. Sebab akan datang, akan ada benda-benda yang kita perlu tahu. Tentang, oh ada manusia namanya ahlu fatrah. Dan Nabi tak bertanggungjawab pada ahlu fatrah. Nabi tak bertanggungjawab pada ahlu fatrah. Nabi tak kena apa-apa pun pada ahlu fatrah. Nabi tak kena sampai pun ahlu fatrah. Nak sampai macam mana mereka dah wafat, dah meninggal. Ya? Dan mereka itu letakkan satu section yang tersendiri di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maka sekarang ni Masya Allah, dalam memujuk Allah kata walaqad ataina, sesungguhnya kami telah datangkan, ataupun dalam bahasa kita supaya lebih tepat dengan sastra kita, kami telah anugerahkan, ya. Sebab kalimat tersebut nak bagi nampak bahawa dianya sesuatu yang besar, maka dalam bahasa Melayu digunakan yang besar adalah anugerah, ya. Jadi kalau anugerah tu satu besar, sedangkan benda tu diberi je. Asal bahasa biasanya adalah diberi, ya. Tokoh mahal ijrah diberikan, ya. Jadi dia, bila sebut anugerah tu maknanya besarlah. Okey, dia anugerahkan apa dia? Musa kepada Musa. So Musa, walaqad ataina Musa, kemudian al-kitab, ya. So ada maf'ul, ada dua maf'ul, ya. Kami telah berikan kepada siapa? Musa. Musa itu diberikan. Apa yang diberikan? Yang kedua adalah al-kitab, ya. So ayat pujuknya sekarang adalah Allah Subhanahu Wa Taala memujuk Nabi Muhammad bahawa bukan kamu saja, tetapi ada seorang Rasul yang namanya Musa yang kami telah berikan atau kami anugerahkan kepadanya Al-Kitab. So maknanya sekarang ni Al-Kitab. So Al-Kitab itu tujuannya apa? Untuk memberitahu kepadamu wahai Muhammad, apa wahyu yang sedang kamu dapat sekarang juga adalah apa yang kamu juga sedang dapat dalam bentuk wahyu yang kamu sedang dapat itu, yang kamu sedang sampaikan pada orang yang orang tak terima tersebut juga adalah Al-Kitab. Juga adalah Al-Kitab. Sebab Al-Kitab di situ adalah wahyu. Ya. Cuma Al-Kitab itu, wahyu ini turun pada Nabi Musa dan wahyu sekarang ini pada kamu. Maka Al-Kitab itu, sebab tu Al-Quran nama lain baginya juga Al-Kitab. Sebab bila Al-Kitab bermaksud adalah wahyu. Al-Kitab bermaksud bukan maksud buku, tetapi bermaksud wahyu. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, maka fala takum fi miryatin, maka janganlah kamu dalam keadaan miryatin. Nampak ya? Sebab itulah penting untuk kita tahu ayat ni tasliyah. Maknanya supaya jangan timbul bahawa Nabi itu pun ragu-ragu. Bukan masalah Nabi ragu-ragu, tetapi ayat itu ayat memujuk supaya Nabi benar-benar mengingat bahawa ada rasul-rasul yang terdahulu sebelum daripada kamu yang mendapat apa yang kamu dapat. Min liqa'ih, ya, min liqa'ihi Musa al-kitab, janganlah kamu ragu-ragu fi miryatin, ragu-ragu min liqa'ihi, daripada liqa'nya. Liqa'nya adalah daripada diterjemah terus, ya. Liqa' ni asal kalimat adalah maknanya bertemu. Maksudnya
Maknanya apabila kamu menerima Al-Quran tersebut, jangan rasa apa-apa. Sebab itu adalah merupakan sama Alkitab yang diturunkan kepada Musa. Maknanya Nabi Muhammad banyaklah satu bukanlah ini kan macam kita kata macam kita kata anak kita nak masuk exam, ya. Dan kita kata anak jangan ragu-ragu, kemenangan berada di tanganmu. Contohlah, ya. So bukan masalah anak tu ragu-ragu, tetapi ayat ragu-ragu tu adalah ayat pujuk. Sebab tu penting untuk kita faham terlebih dahulu kategori ayat supaya kita dapat faham. Ya. Waja'alnahu, ya. Ada dalam tafsir menyatakan liqa'ihi ini adalah pertemuan Nabi pada ketika Isra' Mi'raj dengan Nabi Musa. Ada juga dalam tafsir. Para mufassir sebab liqa', bila sebut liqa', maka janganlah kamu ragu-ragu dengan pertemuannya. Ada kata bahawa pertemuan Nabi dengan Nabi Musa alaihissalam. Sebab penting kan? Dalam Isra' Mi'raj ada pertemuan yang penting. Penting tak? Penting, sebab dengan pertemuan itulah yang menyebabkan kita solat 5 waktu contohnya. Ya, dengan sebab pertemuan itu ketika Isra' wal Mi'raj lah kita solat 5 waktu. Jadi di situ ada ulama menyatakan bahawa liqa' itu adalah liqa' inda Isra' wal Mi'raj. Tetapi yang lebih masyhur dan diambil terjemahnya adalah liqa'ihi, maknanya nak bagi samanya Quran itu dengan Alkitab yang diturunkan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan ia apa dia tu? Alkitab itu hudan. Okey, baik. Nampak tak? Hudan. Hudan dibaca dah secara nakirah, maknanya tanwin. Disebut sebagai nakirah tankir. Maksudnya bermaksud bahawa hudan secara umum. Ataupun bukan secara umum, hudan yang begitu luas. Hidayah yang begitu luas. Maknanya nak tunjukkan keluasannya Alkitab. Maka dengan sebab Alkitab itulah maka mendapat hidayahnya bagi Bani Israel. Hudal li Bani Israel. Maka dia ada jadi petunjuk ataupun hudan di Bani Israel. Baik. Jadi kalau kita tengok ayat ini, sebenarnya ayat itu adalah dia akan pergi paralel antara Alkitab dengan Al-Quran. Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Wahyu pada Nabi Musa yang kemudian padanya Alkitab. Begitulah wahyu kepada Nabi Muhammad kepada Al-Quran, pada Al-Quran. Dan akhirnya kedua-dua mereka mendapat benda yang sama. Apa benda yang sama? Ya, wahyu. Akhirnya mereka dapat benda yang sama. Apa dia? Dapat benda yang sama adalah orang menolak mereka. Kan tu pujuk tadi. Itu isu dia. Ayat kan ayat pujuk. Pujuknya apa? Tentang menolaknya. So sekarangnya sama. Orang Bani Israel menolaknya. Baik, oleh kerana Allah Subhanahu wa taala menyebut hudan, lepas tu ayat itu waja'alna minhum a'immatan yahdun. Baik, yahdun sekali lagi hudan. Maka kita kukuhkan kita punya pemahaman terhadap hidayah, sebab Al-Quran ada 113 surah. Aduh. Macam mana? Saya sebut apa tadi? Saya sebut. Okey. Jadi Al-Quran ada 113 surah. Saya sebut berapa? Al-Quran ada 113 surah yang menerangkan satu surah. Ya Allah, ni masalah. Memang tak habis lagi. Baru nak cakap 114. Jadi baru nak cakap 114. Macam nak cakap? Kan? Kena ingat itu bahawa 113 surah, ya,
adalah mensyarahkan satu surah. Maka sebab itulah surah itu namanya Ummul Quran ataupun Ummul Kitab. Ya. Ya, Ummul Kitab. Kenapa? Sebab 113 surah itu dia sebenarnya nak menerangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ayat tersebut. 7 ayat tersebut as-sab'ul mathani, maka diterangkan, ya. Maka 113 ni adalah untuk terangkan. Baik, apabila kita tahu bahawa dalam 1, 2, 3, 4 Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, pada ayat yang ke-6, Ihdinas sirat as-sirat al-mustaqim. Baik. Jadi, ayat sekarang lebih jelas untuk menceritakan syarah tentang ayat yang kita minta. Ihdina. Ya, ihdina. Maka sebab itu sebahagian daripada ulama, kita kembangkan lagi makna-makna hidayah. Sebab kita dah banyak dah bercerita tentang hidayah. Maka ada ulama yang memberikan hidayah itu kepada dua lapisan. Ya. Lapisan pertama disebut sebagai hidayah al-bayan. Kita ambil je kumpul-kumpul supaya nanti apapun hidayahnya, kita dah cerita sebelum ni hidayah intibahah lah, ya, istiqamah lah. Baik, kita ambil lagi pandangan ulama yang menyatakan hidayah itu terbagi pada dua bila bercakap soal Alkitab. Bila bercakap dalam konteks Alkitab, Al-Quran, Al-Wahyu, ya, An-Nabi, Ar-Rasul, maka yang pertama adalah hidayah al-bayan. Hidayah disebut hidayah al-bayan. Yang kedua adalah hidayah at-taufiq. Lebih kurang sama lah, kita nampak ya, kita biasa dengar benda ni ya. Baik, hidayah al-bayan adalah apabila Allah telah sediakan kepada kita Al-Quran. Maknanya kita pegang je Al-Quran, kita akan dapat al-bayan. So maknanya bila masa kita attachkan diri kita dengan Al-Quran, maka kita telah mendapat hidayah al-bayan. Jadi hidayah al-bayan ni adalah anak kunci kepada hidayah dengan Alkitab, dengan adanya macam kita Quran lah. Ya. Jadi apabila kita memegang Al-Quran, contohnya kita pada pagi saat ini, kita sedang memegang anak kunci hidayah disebut al-bayan. Apa makna al-bayan? Bayan bermaksud terang ataupun jelas. Ya. Makna nak bagi tahu seolah-olah kalau dalam gelap yang bersangatan, maka api itulah dia al-bayan. Ada cahaya, itulah dia bayan. Ya? Cahaya, itulah dia al-bayan. Dan ini kita perlukan. Dan kita minta, ya, minta supaya kita sentiasa attach dengan Al-Quran. Ya Allah, rezekikanlah ya Allah kami, ya Allah. Ya, sebab akhir zaman payah kan? Orang zaman dulu, ya Allah, senang-senang je. Kita cemburu dengar satu hari khatam 8 kali. Ya. Imam Nawawi tulis dalam kitab Azkar kan. Imam Nawawi kata 8 kali seorang tu boleh habis. Ya. Bukan yang 3 qul huwallah tu. Senang macam tu. Kalau kita pun confident kan. Bukan heran sangat. Nah, boleh insya-Allah. Qul huwallahu ahad Allahu samad 3 kali 1 khatam Quran. Bukan. Khatam betul-betul daripada Fatihah sampai An-Nas. Daripada kulit ke kulit orang kata kan. Sebab kita hari ni masya-Allah bukan tak ada masa kan. Masa kita sama je zaman dulu pun 24 jam. Ke zaman dulu ada 100 jam sehari. Sama je 24 jam. Tetapi kenapa 24 jam kita beza dengan 24 jam mereka? Baiklah mengaku kan. Baiklah mengaku. Sebab dulu tak ada TikTok. Zaman sekarang ada TikTok. Kan? Betul. Kadang-kadang Masya Allah. Ya. Baru rasa tak nak tengok TikTok. Orang kata, ada accident kat kawasan kita semalam. Kan? MRR tu apa tu runtuh. Kat mana dapat TikTok? Ya ke? Ya ke? Untuk makluman, ya ke tu kita cari. Cari-cari jumpa. Jumpa cerita tu 1 minit je. Lepas tu dia terperangkap kat situ, Masya Allah. Sejam, Masya Allah ya.
Jadi baik, itu yang pertama. Maknanya kita doalah kepada Allah. Sebab kita cerita ni bukan kita, bila kita sampai pada tahap kita punya perbincangan ni, kita bukan nak cerita apa, nak cerita apa yang kita boleh buat, apa yang kita boleh harap dan apa kita boleh doa. Pertama sekali kan, walaupun kita kata ya Allah, harapnya lah ya Allah, ya. Harapnya ya Allah. Baik. Yang kedua ada apa tadi? At-taufiq, yakni al-bayan ni maknanya adalah apabila hidayah Alkitab itu dia telah bertukar menjadi ilmu. Ya, al-bayan tadi maknanya dia telah menjadi, kalaulah al-bayan, Al-Quran atau Alkitab itu menjadi api, maka ilmunya adalah cahayanya. Beza kan? Api satu, cahaya. Jadi ilmu adalah cahaya kepada api. So cahaya mesti ada sumber. Maka al-bayan itu, al-bayan adalah merupakan ilmu kepada sumber, yakni Al-Quran. Itu dah hidayah yang pertama. Adapun hidayah taufik adalah apabila apa yang ada di dalam ilmu tersebut telah bertukar menjadi amal. Ya, apabila apa yang ada pada ilmu tersebut telah bertukar daripada ilmu kepada amal. Ilmu kepada amal. Ya. Jadi apabila bertukar daripada ilmu kepada amal, maka dia bertukar daripada bayan kepada taufik. Dan itulah semua ni kasih Islam ya. Dan kadang-kadang syaitan ni sangat menipu kita kan. Dia berhentikan kita pada bayan. Dia berhentikan kita pada bacaan. Ya. Kadang-kadang Masya Allah 1 jam program Al-Quran tapi semuanya tentang bayan. Cerita tentang, kadang-kadang nak sampai pada bayan pun hanya pada huruf dan baris. Oh, cerita tentang bacaan, qiraat, cerita tentang, akhirnya dia main kat situ je. Ya? Terperangkap kat situ je. Al-Quran ni adalah tentang bacaan, ya. Dia tak pergi lebih kepada untuk pergi pada taufik. Ya. Sedangkan apabila dia pergi kepada taufik, maka dia dah jadi berbeza. Apa dia berbeza? Sebab apa yang ada dalam Quran sekarang jadi amalan. Ya. Yang kita harap kita duduk dalam majlis ilmu ni adalah merupakan taufik, hidayah taufik. Hidayah taufik. Sebab Allah suruh kita menuntut ilmu, maka sekarang kita menuntut ilmu. Ya, Allah suruh kita itu mengambil Al-Quran, kita ambil Quran dalam bentuk ilmu. Kemudian at-taufik juga bermaksud bukan sekadar amal, tetapi kepada bagaimana daripada ilmu itu bayan, kemudian dia pergi pada hidayah taufik kepada amal, kemudian hidayah taufik juga ke dalam hati. Sebab kita kena ingat bahawa macam saya selalu cakap pada diri saya yang lalai dan lupa ni, kita selalu boleh buat baik, tapi belum tentu hati kita baik. Ya, kita boleh bawa jasad kita untuk solat, tapi belum tentu hati kita solat. Jasad orang nampak kan? Oh, dia Masya Allah sujud lama, Alhamdulillah. Tapi hati belum tentu. Ya, qiyamnya lama, belum tentu. Matanya melihat tempat sujud, hati belum tentu. Jadi sebab tu, apabila hati kita sampai pada apa yang Allah nak maksudkan dalam Al-Quran, maka kita telah mendapat hidayah taufik. Baik, saya nak kumpul je. Boleh ke? Boleh ke? Sebab banyak sangat dah hidayah Ustaz. Macam buku-buku kami pun dah penuh dah bab hidayah saja ya. Baik. Maka ada ulama meletakkan tangga-tangga hidayah. Ya, tangga-tangga hidayah. Ya. Ini saya petik daripada beberapa tafsir, kemudian kita kumpulkan. Maka tangga-tangga hidayah. Tangga hidayah yang pertama disebut, ini dalam bentuk tangga ya. Tadi dalam bentuk kategori kita kata. Kita bincang-bincanglah apa saja tentang hidayah yang kita nak supaya kita jangan berpisah. Ini tentang Alkitab, dengan Al-Quran, wahyu, Nabi. Ya. Baik, tangga hidayah yang pertama adalah al-ilham disebut. Al-ilham. Ilham. Ya. Yang kedua adalah bahkan kita boleh namakan hidayah al-ilham. Hidayatul ilham. Ya, tangga pertama dia adalah ilham. Nanti kita bincanglah sikit-sikit. Yang kedua adalah hidayah at-taqwim. At-taqwim. Tak apa, nanti saya sebut dulu.
Ya. Ta, qaf, waw, ya, mim. At-taqwim. Hidayah yang ketiga disebut hidayah at-tasdid. Tasin, bukan shin. Tasin dayadah. Tasdid. Hidayatut tasdid. Ya. Alif, lam, ta, sin, sin. Ta, sin, dal, ya, dal. At-tasdid. Dan yang ke tangga yang paling tinggi adalah An-Nur. An-Nur. Hidayatun Nur. Baik, penerangan sepintas lalu. Ya. Hidayatul ilham yang diberi oleh Allah menyebabkan faham yang betul. Ini penting. Mana daripada Al-Quran itu, kita perlukan kepada hidayatul ilham menjadikan kita faham yang betul tentang Al-Quran dan hadis lah, dan juga kebenaran lah. Ya. Jadi daripada ilham, sebab ilham ni adalah dalaman. Sebab Allah kata fa'alhamaha, maka diilhamkan kepadanya. Ya. Maka kita nak dalam hidayah ini adalah faham yang betul. Ini kena minta. Lepas tu kita minta pada Allah ni, kita datang ni apa dia? Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Maka faham itu Allah beri dalam bentuk ilham. Maka itulah dia hidayah. Maknanya seramai ini tak sama ilham dan faham. Tak sama. Tak percaya balik nanti keluar, kan? Kita akan dengar dia orang sembang, yang ni dia kata ustaz ajar macam ni, yang ni ustaz ajar macam ni. Walaupun mungkin tak bercanggah, tetapi dia akan nampak macam ni, dia akan nampak macam ni. Tak sama antara seorang dengan seorang. Maka sekecil itu semuanya adalah daripada hidayatul ilham. Cuma yang paling penting adalah hidayah ilham kita membawa pada faham yang betul. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Apatah lagi kita memegang api. Maksudnya sumber ilmu. Supaya cahayanya selari dengan api. Sumber ilmu tersebut. Ya, saya cerita banyak kali kan? Saya dah cerita banyak kali. Siapa yang bunuh Sayyidina Ali? Siapakah yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Talib? Yang bunuh Ali bin Abi Talib bukan orang kafir Quraisy. Yang bunuh Sayyidina Ali bukanlah orang Parsi. Bukan orang Majusi. Yang bunuh Sayyidina Ali adalah orang yang pegang api Al-Quran. Tetapi faham yang salah. Dia adalah seorang, namanya Abdul Rahman ibn Muljam. Seorang hafizul Quran. Bukan sekadar hafiz, sebab ramai orang hafiz Quran di zaman itu. Tetapi gelar untuk dia adalah Al-Muqri. Muqri. Muqri ni mana adalah Maha Guru Al-Quran. Dan dia pegang api tersebut, tetapi cahayanya lain rupanya. Jadi sebab itulah kita minta pada Allah hidayatul ilham. Dia boleh jadi. Dia boleh jadi. Ketika Abdul Rahman ibn Mujam pada bulan Ramadan, orang Ramadan nak beribadat, dia buat keputusan untuk bunuh Sayyidina Ali. Gamak ke agaknya kalau kita tak tanyalah di sini, ada yang gamak nak bunuh Sayyidina Ali? Berapa persen dalam hati tak gamak tu? Takkan kita katakan. Takkan. Sebab kita baca Quran, kita baca hadis. Takkan. Tetapi nampak orang pegang api, maksudnya dia pegang api itu maksud dia pergi pada sumber. Tetapi sumber tersebut tidak memberi cahaya. Al-bayan. Dia tidak memberi kepada ilham, faham yang betul. Maka dia faham apa dia? Dia faham adalah bahawa dia betul, Ali salah, darah Ali halal. Maka dibunuh Sayyidina Ali di bulan Ramadan. Sebab tu setengah orang dia ambil masalah dia. No. Ini sangat penting. Faham tu sangat penting. Itu perlu ilham. Nah, sebab itulah ulama-ulama mereka menyusun supaya ilham tersebut, maknanya faham tersebut, maka akan kekal daripada zaman Nabi sampailah kepada kita. Ya. Baik.
At-taqwim, hidayatul taqwim adalah tadi faham. Bila dah faham, dia naik tangga berikutnya adalah at-taqwim, dia dah mula taqwim. Dia telah mula bentuk jiwa kita. Jadi hidayah tu dah mula membentuk jiwa. Bukan tadi membentuk faham, sekarang membentuk jiwa. Bila bentuk jiwa maksudnya membentuk tindakan. Membentuk tindakan. Jadi ini hidayah juga ya, disebut hidayah itu taqwim. Ya. Tanpa hidayah maka tak terbentuk jiwa kita. Tak terbentuk. Walaupun faham. Walaupun faham. Ya. Baik. Sebab itulah kita minta sangat-sangat ya. Ini kemudian naik atas lagi adalah at-tasdid, yang bermaksud adalah sempurna dan tepat. Maksudnya ini lebih kepada nak pergi istiqamah. Maksudnya istiqamah at-tasdid dia akan pergi kepada maknanya apa yang telah terbentuk tersebut dia bukan sekadar terbentuk tetapi dia berjalan sempurna, makin baik, makin tepat, makin baik. Ya. Sebab kalau tak ada hidayah ini, kita boleh jadi orang yang macam seolah-olah orang kata go nowhere. Hari ni buat benda baik ni, tinggal baik ini. Esok buat baik ni, tinggal baik itu. Ya, kita macam ada 10 baik, tapi sekarang buat baik ni. Tapi 9 lain tak buat. Lepas tu kita buat yang ni 9 lain tak buat. Akhirnya kita buat satu saja. Tetapi at-tasdid adalah satu hidayah daripada Allah sampai kita akan pergi melaksanakan kebaikan demi kebaikan. Kebaikan demi kebaikan, kebaikan demi kebaikan. Dan kita meninggalkan keburukan demi keburukan. Kadang-kadang kita boleh tinggal buruk ini. Ya, tetapi kita tak boleh tinggal buruk ini. Baik. Itu apa dia? Bentuk jiwa tu jadi baik. Al-Quran itu bentuk kita jadi baik. Kan Al-Quran suruh kita sabar, kita sabar. Bentuklah diri yang sabar. Keluarlah perkataan mulut yang sabar. Maknanya ayat itu telah membentuk hati kita. Ya. Acuan, nampak tak kita buat kuih apa tu, bahulu tu? Kan? Contoh. Sebab cuba badak tak pakai acuan. Jadi kita bawa lah bahulu. Terpaksa ni. Ni terpaksa ni. Memang terdesak sangat dah ni. Bahulu, bila acuan dah ada, bila tuang tepung, adunan dia panggil ya. Adunan dia. Dan bila dah siap, dia akan jadi ikut acuan tak? Jadi. Ya, dia tak akan jadi benda lainnya. Kalau memang acuannya ialah ikan, maka janganlah tiba-tiba udang. Awak jadi udang pula ni. Dah. Sebab Al-Quran itu adalah acuan, maka bentuk jiwanya sesuai dengan Al-Quran. Itu perlu hidayah taqwim. Hidayah itu taqwim. Dan tadi kita sebut tasdid. Tasdidnya adalah sebab kebaikan ni terlampau banyak. Kebaikan terlampau banyak. So, kita disuruh untuk buat sebenarnya semua kebaikan. Tetapi of course sebab kita kadang-kadang senang macam ni kan, ada orang tu dia kuat sedekah tapi dia tak rajin tahajud. Ada orang tu tahajud sangat tapi sedekah tak baik. Hidayah itu tasdid menjadikan bahawa dia akan boleh buat, dia akan boleh buat, dia akan boleh buat, dia akan boleh buat. Kita naklah kan? Kita naklah kan? Baik, hidayatul nur, itu paling tinggilah. Hidayatul nur adalah semua yang dibuat memberi rasa tenang, ya, memberi ketenangan, mutmainnah. Sebab bila cahaya dah masuk ke dalam hati, maka pada ketika itu kita berada pada, makna cahaya itu dah memang ada dalam diri kita lah. Baik. Hudan li Bani Israel, sebagai petunjuk ataupun syarah kepada ihdinas siratal mustaqim, maka tahukah kita bahawa hidayah ini ada satu lagi disebut sebagai, yang kita namakan sebagai hidayah as-siratiyah. Hidayah siratiyah. Baik. Apa dia? Sebab bila kita kata ihdina, hidayahkanlah kami, apa yang kita minta? As-sirat.
Yang kita minta adalah as-sirat. So, macam diam je. Ha? Apa dia? Tak macam diam, kenapa macam tiba-tiba diam? Okey kan? Kita bincang lagi? Ke dah stop dah? Boleh kan? Ha. Okey. Okey. Takkanlah semua tertekan dengan bahulu tadi, masya-Allah kan? Itu masya-Allah kan. Okey kan? Baik. Baik, di sinilah ayat ihdina, hidayah. Di sinilah ayat hudan yang kita kata hidayah ataupun hudan yang kita kata juga hudan, ya. Baik, daripada kalimah hidayahkan kami. Ya. Hidayahkan kami. Sebab ini ayat doa, ya, ayat ad-doa. Ayat ini kategori adalah ayat kategori ad-doa ataupun as-su'al, ya. Baik. Apabila kita kata kategorinya adalah as-su'al, maka kita dapati bahawa yang kita soal atau kita minta adalah hidayah. Ini kita minta. Maka apabila kita minta apa? Apabila kita minta, yang kita minta apa? Hidayah. Yang kita minta tu hidayah. Hidayah apa? Hidayah jalan. Kami minta hidayah jalan. Maka bila sebut hidayah jalan, maka kita katakan sekarang, oh, kita boleh pecah nama ni adalah hidayah siratiyah. Supaya nampak lagi satu part lagi kita nampak tentang hidayah ni. Setelah kita nampak tangga, kita nampak kategori, ya. Ini tambahan. Sebelum ni kita dah bincang lah hidayah taufiqiyah lah, hidayah bla 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 bla. Tapi kita nak tambah lagi sebab kita nak nampakkan betul-betul bahawa betapalah sesungguhnya Al-Quran itu memang hidayah. So hidayahnya kat mana? Oh, kita tengok-tengok paling asasnya adalah pada ihdinas sirat. Baik. Sekarang ni bila sebut hidayah pada jalan, baik, apa itu jalan? Maka sifatnya adalah, baik, yang kita minta ini sifat kepada jalan. Ini sifat mausuf. Al-mustaqim adalah sifat bagi jalan. Sifat ni sifatnya adalah, kalau tak ada dia, ayat dah sempurna. Hidayahkanlah kami jalan. Maknanya hidayahkanlah kami jalan, itu dah sempurna dah. Itulah fungsi sifat dan mausuf. Ya, maknanya cuma nak menerangkan fungsi sifat, fungsi jalan adalah lurus. Baik. Kalau macam tu, apakah fungsi jalan? Soalan ni saya pernah tanya sebelum ni. Tapi ketika itu ramai pergi umrah mungkin, jadi mungkin tak ada lah masa tu dalam kelas. Saya seorang je masa tu. Jadi apa makna jalan? Apa fungsi jalan? Apa fungsi jalan? Apa dia? Bagi jelas. Kadang tak boleh dengar. Cuba bagi jelas. Bahawa ya, jalan lurus tu terjemahan yang kita dah terjemah sama-sama tadi. Okey, ini sifat mausuf. Maknanya ini mustaqim adalah sifat pada jalan ini. Ya. Sifat pada jalan ini. Baik. Apa fungsi jalan? Kita tengok dulu. Supaya nanti kita kata, oh, kerana itulah kita perlukan hidayah jalan. Hidayah siratiyah. So kita kena tahu bahawa jalan, apa makna jalan? Apa fungsi jalan? Jalan kita tahu dah, dalam kepala kita jalan. Tapi apa fungsi jalan? Macam dekat sangat dah, tapi apa dia? Tujuan? Tak sesat? Betul? Baik. Ya. Baik, betul. Alhamdulillah semuanya, Masya Allah. Ya? Orang khairiah, jangan dicabar. Bila jawab memang tepat, Alhamdulillah. Memang tak mengecewakan sama sekali, Alhamdulillah. Baik, jalan adalah, apa fungsi jalan? Jalan adalah
benda yang membawa kita kepada matlamat. Itu fungsi jalan. Fungsi jalan adalah benda, jalan tu benda, perkara yang bawa kita ke matlamat. Contoh, kita pun cadang nak ke, katalah malam tadi kan, cadangnya nak ke masjid khairiyah pagi ni. Apa yang kita kena buat? Kita kena waste. Takkanlah minggu-minggu masih waste. Melampau, Masya Allah kan? Baik, kita perlu benda yang menyampaikan kita. Ada kenderaan. Ada lagi satu apa dia? Jalan. Saja je kona-kona ke lain ya. Tak nak jawab yang kita katakan tadi tu. Baik, jadi kita tahu bahawa jalan adalah perkara atau benda yang membawa kita pada matlamat. Saat andai tidak ada jalan, maka kita tak akan sampai pada matlamat walaupun kita ada kereta. Tiba-tibalah jalan kita runtuh. Waliyazbillah. Just tak nak. Jalan runtuh. Ya. Jalan runtuh. Kereta kita bukan main, baru beli semalam. Hari ni ingat nak pecut laju lah. Ya. Baik. Ada kereta, ada orang, tetapi sampai tak ke matlamat? Maka jalan adalah perkara atau benda yang bawa kita kepada matlamat. So sekarang ni, jalan ini bawa kita kepada matlamat. So apa matlamat jalan? Ni sekarang kita pergi sini lah. Ya, lupakan misal. Sekarang apakah matlamat jalan as-sirat ini? Sebab as-sirat alif lam itu merujuk kepada makna ada jalan yang tertentu. Maksudnya jalan tersebut mesti membawa kepada satu tempat yang tertentu. So dia nak bawa ke mana ni? Nak bawa ke mana? Nak bawa ke mana? Nak bawa kita ke mana? Baik, alhamdulillah. Masjid Khairiyah tanya jawab mesti tepat ya. Membawa kita kepada Allah. Itu jawab tadi kan? Yang saya dengar tadi lah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, sebab setiap hamba dia berjalan menuju pada Tuhan dia. Kita berjalan menuju pada Tuhan. Semua hamba sedang menuju kepada Tuhan. Semua kita berjalan menuju kepada Tuhan. Baik. Baik, jadi tujuan jalan ini membawa kita kepada Tuhan. Membawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau macam tu, kita kena tengok fasa, fase jalan tersebut. Sebab wahai Allah, sebab saya nak hidayah, sebab jalan kita dah tahu membawa kepada Allah, membawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni dalam perjalanan nak menuju kepada Allah. Kami sedang melalui jalan nak menuju kepada Allah. Kami tak nak jalan yang melencong. Sebab bila melencong, dia bukan lagi sifat sirat tu dah memang dalam mana al-mustaqim tu adalah untuk penegasan saja. Maknanya jalan itu adalah memang bawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlakulah paling tidak nak sampai kepada Allah ada 5 fasa, 5 fasa. Kan? Dan semua fasa ini perlu hidayah ke tak? Perlulah, sebab kita nak sampai kepada matlamat, takkan jalan hanya perlu tiba-tiba sampai tengah jalan, tiba jalan mati. Nampak? Hutan dah. Sampai tak? Tak sampai. Jadi sebab itu pada setiap fasa ini kita perlukan hidayah. So hidayah ini akan membentuk perbezaan pada setiap fasa-fasa tersebut. Maka sebab itu disebut hidayah siratiyah. Kita kena faham, bukan fahamlah, kita tengoklah perkara tersebut insya-Allah. Baik. Maka kita tahu bahawa fasa pertama adalah fasa dunia ataupun syahadah. Fasa dunia. Ini fasa yang kita sedang lalu sekarang kan? Kita sedang lalu sekarang adalah fasa ad-dunia. Dunia. Baik. Lepas fasa dunia, fasa barzakh.
Saya nak supaya kita nampak bahawa ini jalan ni. Kita belum sampai lagi pada Tuhan ni. Belum sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kita nak supaya di sini juga adalah jalan nak menuju. Sebab jalan tak berhenti lagi. Sebab tak sampai lagi matlamat. Kemudian al-ba'ath. Al-ba'athu. Dibangkitkan. Ni semua bermula daripada sini kiamat lah. Bermula daripada sini kiamat. Ya. Kemudian al-ba'athu. Kemudian al-hisabu. Ya, kemudian as-sirat. Ni sebab tu dia dah makin akhir dia dah jumpa perkataan tu dah. As-sirat al-mustaqim. Ya, sebab supaya kita punya minta kat sini supaya jalan ni makin dekat dan akhir sekali kita akan pergi kepada al-jannah. Baik, di sini tempat Allah, bukan tempat Allah, disitulah tempat Allah berikan keredaan. Maknanya, tatkala manusia mencapai keredaan, maka Allah berikan pada mereka ridha, maka pada ketika itu, manusia menemui Allah dalam keadaan ridha. Jadi, yang kita katakan tadi sebenarnya, jalan ini nak bawa kepada matlamat kepada ridha Allah. Ya, ridha Allah. Cuma kalau saya sebut awal ridha Allah, maknanya kita rasa jalan tu dah sampai kat sini. Tetapi jalan kita masih panjang sampailah akhirnya endnya di syurga. Jadi bila saya bentangkan jalan ini, inilah dia jalan sirat. Maka setiap daripada tempat ini kita tetap perlukan hidayah. Maka ada hidayah di dunia, ada hidayah di barzakh, ada hidayah ketika kita bangkit. Kita perlukan. Ada hidayah ketika kita akan dihisap, ada hidayah ketika kita melalui talian sirat, dan hidayah yang kemuncak ketika kita sampai ke matlamat. Jadi akan datang insya-Allah kita sebutlah apa nama-nama hidayah tersebut insya-Allah. Boleh ke? Okey ya. Jadi semua yang dikasihi sekalian, kenapa kita berbincang? Sebab kita nak nampakkan benar-benar ayat yang hudan li Bani Israel wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu adalah merupakan semuanya cerita tentang hidayah yang sebenarnya yang kita baca dalam ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah syarah-syarah yang mendalam tentang apa yang kita baca pada ihdinas sirat. Baca pendek je, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi ini di antara syarah-syarah terhadap apa yang kita bacakan. Baik, cukuplah sekadar itu. Semua yang dikasihkan saya dimaklumkan tadi ada pihak, siapa tu? Siapa yang menyediakan jamuan ya? Saya tak pasti ya. Janganlah macam tu, pedih sangat. Ya Allah, perlinya, ya Allah. Jamuan yang disediakan oleh Ustaz Zuramli, ya Allah. Dan hari Jumaat nanti, saya ada sebut ke minggu surah kan? Kan memang buat lupa tu, mental lah tu. Kan? Okey. Ya. Saya dah sebut apa minggu sudah pada tentang hari Jumaat ni? Alhamdulillah. Okeylah. Ya ingat-ingat, yang tak ingat tu apa ya? Baik, semua yang dikasihi sekalian, terima kasih kerana bersama. Ya Allah, nilailah ini amal ibadah kami ya Allah, amal soleh kami di sisimu, dan terimalah ya Allah, dan jadikanlah dia hadiah buat ibu kami wahai Allah. Jadilah hadiah buat ayah kami wahai Allah, dan guru-guru kami wahai Allah. Baik, dan ampun maaf semua yang saya muliakan, yang saya hormati. Bila saya bergurau, takut ada yang tersinggung ya. Pasti ada yang tersinggung kan? Yang jawab tak tu tak tersinggung, yang tak jawab memang tersinggung lah tu. Kan? Apapun, saya mohon maaf. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.